Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sama sekali terima kasih kepada saudara moderator Syaifi, guru saya Ustaz Fauzi Abdul Rahman Fauzi Drama, urustia pihak penganjur, alim ulama, asatizah dan seterusnya, para peserta seminar hadis Nabawi 2016 peringkat kebangsaan yang saya hormati sekalian. InsyaAllah tajuk kita ni tidaklah berat, ringan saja, mungkin sesuai lah untuk di sebelah pagi ini ya. Kita akan bincang mengenai keperluan ulum hadis untuk masyarakat umum. Jadi mungkin topiknya apakah tajuk ataupun ilmu ulum hadis ini sesuai ataupun perlu kita berikan kepada masyarakat, ataupun mungkin kita boleh faham begini, maknanya tajuk ulum hadis ini ataupun topik ulum hadis ini ataupun ilmu hadis ini sebenarnya sangat perlu kita dedahkan kepada masyarakat. Jadi saya rasalah akhirnya kembali kepada para asatizah, kembali kepada pembimbing-pembimbing ya. Jadi kita akan bercakap kepada para pembimbing. Apakah anda semua telah menyampaikan dengan sebaiknya ilmu ini kepada masyarakat ya? Jadi mungkin itulah yang kita akan bincang dalam masa yang sedikit ini, insya-Allah. Sebelum itu kita cuba tengok sedikit. Ulum hadis ni maknanya satu majmu'ah, satu kumpulan ilmu-ilmu hadis kan. Itulah yang dimaksudkan dengan ulum hadis di sini, ataupun satu ilmu yang dipanggil ilmu usulul hadis ataupun ilmu mustalah hadis. Jadi benda tu yang saya nak cakap ya. Yang kita sebut majmu'ah minal ulum itu satu himpunan, satu kumpulan daripada ilmu, seperti antara bendanya ialah ilmu tentang mana hadis sahih, apa itu hadis hasan, hadis dhaif ya, hadis maudhu', muttasil, muttasil, hadis dhaif kan, dengan anwa'-anwa' dia, dengan jenis-jenisnya dan seterusnya, yang para ulama kita dahulu mereka kalau mereka nak bilang berapa, dalam 50 lebih jenis ilmu ya. Kalau Ibn Salah dia sebut 65 jenis dalam buku dia. Kalau Suyuti dalam Tadribur Rawi, ulama kita kata dia menyebut lebih daripada 90 ilmu. Jadi benda-benda ni yang kita nak bincang, insya-Allah, dalam masa yang sedikit ini. Okey, sebelum itu cuba kalau kita tengok pada slide tu, kita nak tengok, nak faham terlebih dahulu ya, perkara-perkara basic sebagai jadi landasan kepada perbincangan kita lah. Ada dua bulatan di situ. Yang pertama bulatan besar tu ya, dan di tengah tu ada bulatan kecil ya. Bulatan besar itu kita panggil dia hadis, al-hadis ya. Al-hadis ni maknanya segala yang berkait dengan Nabi, segala yang berkait dengan Nabi, dengan batang tubuh Nabi, dengan sifat Nabi, dengan minat Nabi, dengan kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, ajaran Nabi, perkara yang dibawa oleh Nabi, daripada mula dia baginda dilahirkan sampailah baginda wafat. Segala yang berkait dengan Nabi ini kita panggil dia hadis.
Dan inilah bidangnya para ulama hadis kita duduk tengok, duduk bincang, duduk korek, duduk bertungkus lumus. Mereka berjuang, mereka bermati-matian melihat kepada bidang ini. Ya. Kemudian kalau kita tengok yang kecil di tengah itu adalah sunnah. Ya, ini dari satu sudut pandang lah. Mungkin benda ni sebenarnya kalau kita tengok daripada banyak sudut, banyaklah cara pendekatan yang dibawa. Ya. Nah, as-sunnah ni dia terhad bermula daripada Nabi dilantik menjadi Rasul. Ya, dan diterhad kepada perkara yang kita boleh ikut, yang kita boleh ambil dia sebagai syariat kita, hukum. Ya, ada benda yang kita tak boleh ambil daripada Nabi. Bukan? Kita tak boleh tiru dia. Nabi dikatakan sebagai gempal tubuhnya, kan? Tinggi lampai misalnya, ataupun tentang janggut Nabi, tentang rambut Nabi, tentang kulit Nabi, warna kulit dia, tentang minat Nabi. Jadi benda-benda tu ya kita tak boleh ikut. Kita tak boleh nak kata Nabi ni oleh kerana Nabi ni seorang yang gempal tubuhnya dan cara dia jalannya begini disifatkan. Jadi kita yang nak ikut dia ni, nak jadi imam, mestilah orang macam Nabi. Jadi kita orang renek, orang rendah ni tak boleh jadi imam lah. Tidak begitu. Jadi benda tu kita tak boleh nak masuk. Ya? Jadi sunnah ini dia duduk bincang benda-benda tu. Jadi kalau orang tengok dari segi sunnah, kalau kita tengok ulama sunnah, dia akan tengok apakah perkara yang kita boleh ambil daripada sunnah. Apa pengajaran yang boleh ambil daripada sunnah? Apa hukum yang ada dalam hadis ini? Dia tengok dari sudut itu. Tapi ulama hadis tidak, dia tengok semua sekali. Hadis ini dari mana puncanya, kat mana, bila, siapa riwayat, macam mana hukum dia. Dia tidak tengok sangat kepada apa yang dibawa dari segi pengajaran ataupun daripada hukum. Ya? Jadi mungkin kita boleh tengok tu. Jadi mungkin ada perbezaan antara ulama hadis dengan ulama sunnah. Sebab itulah timbul kata-kata Mahdi, Abdul Rahman bin Mahdi, dia kata Sufyan ats-Tsauri imamun fil hadis walaysa imaman fis sunnah. Jadi macam ada perbezaan antara hadis dan sunnah. Tsauri ni dia imam fil hadis. Dari segi hadisnya dialah imam. Tapi sunnah dia tak berapa. Berbanding dengan Al-Auza'i, dia imam fil sunnah walaysa imaman fil hadis. Manakala Al-Imam Malik imamun fihi ma jami'an. Kan? Jadi nampak jelas antara bidang ini. Jadi kita boleh nampak nanti fokus ulama-ulama fuqaha, ulama usuliyun dengan fokus ulama-ulama hadis. Jadi kita tak boleh berbalak, kita tak boleh bercanggah berbeza pendapat dari itu, sebab kita kena faham apa sebenarnya kedudukan. Ya? Jadi hadis ada bidang dia, fiqh ada bidang dia. Hadis ada ulama dia, ada pakar dia, fiqh ada pakar. Jadi kita tak boleh nak kata kenapa kamu kritik fuqaha dari segi hadis. Tak boleh kritik ke? Ataupun kenapa kamu kritik muhaddisin dari segi fiqh? Tak boleh kritik ke? Nampak Okey. Jadi kita kata sunnah adalah subjek kepada fuqaha, manakala hadis merupakan subjek kepada ulama-ulama hadis. Okey, cukup untuk sebagai mukaddimah. Jadi kedudukan sunnah ni tidak timbul isu sebenarnya. Ya, semua orang terima bahawa as-sunnah ataupun al-hadis kita ni adalah sumber ataupun salah satu sumber tasyri'. Yang kita kena ikut, yang kita boleh ambil hukum daripada itu. Tak tunggu tak ada dalam Quran barulah cari dalam hadis, ataupun kalau tak ada Quran maksudnya kita tak boleh ambil apa-apa hukum walaupun daripada hadis. Tak timbul soal itu. Kemudian satu lagi benda yang kita kena letak sebagai asas ialah satu hadis Nabi kata, banyak riwayat hadis ni, fa innahu man ya'ish minkum yara ba'd ikhtilafan katsira. Rasulullah telah memberi bayangan kepada kita bahawa nanti di akhir-akhir zaman, siapa yang hidup di akhir zaman akan dapati banyaknya khilaf, banyaknya pergeseran, banyaknya perbalahan dan sebagainya. Jadi jalan keluarnya adalah fa'alaikum bisunnati.
Itu jalan keluar, tak boleh lari ya. Fa'alaikum bisunnati, tengok sunnah apa ada? Ada tak sunnah Nabi? Ataupun wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian kita skip beberapa tajuk ini. Pemeliharaan Allah itu sudah jelas, walaupun kalau kita rujuk kepada tafsir, kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-dzikra di situ merujuk kepada Al-Kitab, Al-Quran. Tetapi jangan lupa ulasan-ulasan para ulama kita, contohnya seperti Ibn Hazmi, dia kata tidak ada khilaf di antara ulama lughah, ahlul lughah wa ahlus syariah. Semua mereka bersepakat bahawa setiap yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil wahyu itu adalah wahyu yang munazzal ya, yang yang dijaga, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis sunnah adalah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara pemeliharaannya adalah melalui para ulama kita. Ya. Alat yang dijadikan untuk menjaga agama, menjaga sunnah. Dia adalah alat. Sebagaimana kita kata pen adalah alat untuk menulis, kan? Pen adalah alat untuk menulis. Kita tulis, kita gunalah alat ini. Dia tak pernah mengadu kepada kita. Dia tak pernah minta upah kepada kita. Dia tak pernah jeling kita. Dia tak pernah kata apa kepada kita. Kalau kita lepas kita guna, kita tulis pen ini, kita rasa nak buang, nak baling, nak lepo lah. Dia tak pernah berkata apa. Begitulah kita kata para ulama yang dilahirkan ke dunia ini, mereka itu adalah sebenarnya alat untuk menjaga agama. Mereka tak pernah fikir untuk kepentingan diri mereka. Mereka hidup itu adalah kerana agama, kerana Allah. Ya, sebab tu kita dapati cerita-cerita tentang ulama ni, kita akan dapati ajaib, yang banyak benda-benda ajaib ya. Khususnya kalau kita tengok bagaimana cerita-cerita tentang ulama muhaddisin ya, ulama yang hebat-hebat itu. Oleh kerana itu kita dapati daripada dulu ya, daripada zaman awal Islam dahulu sehinggalah zaman sekarang ini, kita akan dapati banyak usaha, kita dah dapati ya, usaha-usaha kesungguhan para ulama yang silam ini ya, dalam meriwayat, dalam menjaga, dalam memelihara, dan mereka maknanya memberi fokus ya hanya kepada hadis untuk menjaga dari segi ketulinan hadis ya. Mereka tak takut mati ya, mereka akan sanggup mati ya kerana menjaga hadis. Okey. Kalau kita tengok ulama-ulama besar di sini ya, beberapa ulama besar, Syu'bah, Malik ya, Ahmad, Ali bin Madini ya, Al-Bukhari, Muslim, mereka ni adalah ulama-ulama hebat ya, otai hadis ya, yang kita kata kerja mereka adalah hadis ya, kerja mereka hadis. Kalau kita guna bahasa begini, tuan-tuan setuju tak agaknya? Mereka ni macam orang gila hadis, macam orang gila bola. Mana kerja mereka bola. Orang kata tidur bola, makan bola, minum bola, tendang bola, berbini pun dengan bola. Soal gitu. Begitulah juga ulama-ulama hadis ni. Ya, kerja mereka hadis. Sebab itulah antara cerita menarik dalam Bukhari kan, hingga dikata tidur pun tak berapa tidur Bukhari ni. Kata 2-13 kali malaman itu dia tidur, dia jaga, dia bangun. Tidur, bangun, jaga, bangun, cucuk pelita, tulis hadis, terus tidur balik. Begitulah cara hidup mereka ya. Orang yang menjaga bidang hadis ini. Okey. Kita pergi kepada bahagian ulum hadis yang kita nak bincang ini. Begitu juga kalau kita tengok perbahagian ini, banyak kaedah, banyak cara, banyak pendekatan yang dibuat oleh para ulama ataupun para penulis dalam kitab-kitab hadis ya. Ada antaranya mereka pecahkan sebagaimana yang kita tengok di sini.
Dia pecah kepada ilmu tentang perawi. Akan ada istilah-istilah, akan ada jenis-jenis ilmunya daripada bahagian ini. Ilmu tentang periwayatan, bagaimana meriwayat hadis. Ilmu tentang bagaimana hukum hadis, macam mana cara kita nak terima hadis, hadis yang macam mana kita boleh terima, hadis yang macam mana kita tak boleh terima. Ya. Jadi terima ataupun tolak hadis. Lepas tu ada bahagian ulum tentang sanad, tentang teks, tentang matan. Akan timbul beberapa jenis ilmu daripada bahagian ini. Tentang sanad, ada beberapa ilmu yang datang daripada bahagian ini, dan begitu jugalah ilmu yang berkait di antara dua bahagian sekaligus, teks dan juga sanad. Okey. Secara cepatnya tengok kalau ulum ruwatul hadis, ulum tentang ruwatil hadis, ya, ilmu berkait dengan perawi. Di sini dibincang mengenai sahabat, mengenai generasi tabi'in, mengenai golongan perawi-perawi dia akan bincang. Ya, tabaqatul ruwah, sejarah hidup perawi-perawi, ya, tentang tabaqah, apa itu tabaqah, tentang asma, tentang nama-nama perawi. Ada nama tu perawi, ada 10 perawi dengan nama yang sama, dengan gelaran yang sama, dengan kunyah yang sama. Ya. Ada di antara, kalau kata 10 itu ada 5 yang dhaif, ada 5 yang thiqah. Macam mana kita nak kenal pasti? Jadi dibincang perkara-perkara yang seperti itu. Jadi lepas ni kita tengok, jadi ada kepentingan ke tidak masyarakat umum ini belajar benda ni, ataupun kepada pembimbing ada kepentingan ke tidak kita sentuh benda ni kepada masyarakat. Maknanya agak-agaknya sesuai ke tidak, ya. Dan kita cuba beri maknanya kita titik beratkan mana tempat yang kita rasa sesuai, kita beri penekanan, kita sampaikan kepada masyarakat, kita beri kepada masyarakat. Tentang al-adalah, al-jarh wa ta'dil, tata cara penerimaan serta lafaz-lafaz berkait dengan jarh wa ta'dil. Tentang bidang ilmu jarh ta'dil ni perlu ke kita kita beri kepada masyarakat, ya? Ataupun masyarakat akan jadi pening, sakit kepala, tak nak terima, ya? Ataupun tinggi sangat. Kita tengok macam mana, ya. Okey. Ilmu tentang periwayatan hadis, ilmu tentang meriwayat. Jadi di sini akan lahir tajuk mengenai adab talibil hadis. Perkara pertama yang akan bincang ialah tentang adab, tentang akhlak, tentang etika, ya. Maknanya mungkin di sini saya rasa sangat penting. Begitu juga adabul muhaddis, adab tok guru itu sendiri, ya. Macam mana penekanannya tentang kaifiyatus sama'il hadis, kaedah mendengar, kaedah menerima, kaedah memelihara menjaga hadis, sifatu riwayatil hadis wa syurut wa syartu adaihi, menyampaikan hadis. Setelah kita duduk misalnya berguru, belajar dengan guru kita di syekh kita di pondok, di madrasah dan sebagainya, sampailah masanya kita pergi meriwayat, bentuk seperti itu, ya. Kemudian penulisan hadis dan seterusnya. Okey. Inilah tempat saya rasa yang kita perlu beri penekanan kepada masyarakat. Tentang perkara pertama sekali ialah tentang adab, ya, tentang akhlak. Ini penting sangat. Dia menjadi asas yang kuat, ya, kepada anak didik kita, ya. Kita beri penekanan kepada mereka supaya betul niat, betulkan niat terlebih dahulu. Nah, ini penting sangat. Supaya apa? Supaya tidak timbul perkara-perkara yang menjadi masalah di kemudian hari. Nah, kita tak nak dengar ada orang kelahiran sekolah hadis ataupun madrasah hadis ataupun pondok hadis, maknanya anak murid tok guru hadis apabila keluar di pentas menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang suka membangga-banggakan diri ataupun suka menunjuk-nunjuk, suka berbahas-bahas, suka berdebat dan sebagainya.
Jadi perkara ini kita kena sedarkan anak buah kita daripada awal lagi, kita kata ya. Bersungguh dalam menuntut ilmu, beramal dengan ilmu, hormat guru, itu perkara asas sebenarnya ya, yang kita kena tekan daripada awal. Nah, sebab itulah kita kena ingat kepada satu hadis ya, dalam Ibnu Majah hadis ini, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama kan wa yumariya bihi as-sufaha ya wa yusrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu jahannam. Nah, kita kena ingatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada anak buah kita tentang hadis ini. Ya, kita nak apabila lahir seorang pelajar hadis ini adalah pelajar yang berakhlak mulia. Ya, mereka belajar bukan kerana keduniaan, bukan kerana upah, bukan kerana perkara yang lain, tetapi mereka belajar adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana menjaga warisan nabawi. Ya. Begitulah juga tentang sifat ataupun akhlak para asatidzah, para guru ya. Perkara yang sama sebenarnya. Ya, keikhlasan, menghiaskan diri dengan akhlak terpuji. Kalau kita baca biodata ulama-ulama, otai-otai hadis yang disebutkan tadi, kita akan dapati mereka ini seorang yang wara', seorang yang rendah diri, seorang yang sangat baik akhlaknya, terpuji dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak beri penekanan ya. Kemudian ilmu penerimaan ataupun tentang penolakan hadis ini. Jadi dalam bab ini ataupun dalam bahagian ini akan timbul tajuk-tajuk seperti ini ya. Iaitu tajuknya ialah nak buat penilaian status hadis. Naam. Agak-agaknya perlu didedahkan kepada masyarakat ataupun masyarakat perlu tahu tentang benda ni ya. Dalam bahagian ini kita akan diberi maknanya hadis itu akan dipecahkan kepada hadis makbul, hadis mardu. Lepas tu hadis makbul itu ada terdiri daripada hadis sahih, hadis hasan ya. Sahih pula ada hasan, sahih li ghairi zatihi, sahih li ghairihi. Begitu juga hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Itu perbincangannya dalam bahagian ini ya. Kemudian ada hadis mardu, hadis yang tidak lengkap syarat-syarat hadis makbul, maka mardu lah dia. Ada beberapa jenis hadis mardu ya, yang lahir ya. Nah, tentang hadis sahih ya, rasanya perlu kita dedahkan kepada masyarakat. Nah, peranan hadis sahih, kedudukan hadis sahih, apa syarat-syarat kriteria hadis sahih, sumber-sumber hadis sahih. Nak cari kat mana kalau hadis sahih ya? Macam mana timbulnya sahih? Sebab apa hadis ni orang ni kata sahih, orang ni kata tidak sahih. Jadi perbincangan-perbincangan itu. Hadis dhaif ya. Kita akan bincang di sini tentang jenis-jenis hadis dhaif. Nah, jenis-jenis hadis dhaif banyaklah. Kemudian tahap kita kena beritahu, kita kena jelaskan kepada masyarakat bahawa hadis dhaif ini dia bukan duduk dalam satu kelas begitu saja, dia ada beberapa kelas ya. Kita boleh pecahkan kepada hadis dhaif yang ringan ya. Kita ada hadis dhaif yang berat. Kemudian lebih teruk daripada itu, kita ada hadis palsu. Jadi ada 3 tahap tu. Ringan, dhaif berat ataupun palsu. Walaupun palsu panggil hadis juga kan. Nah, hadis palsu adakah boleh dipanggil hadis? Kita nak panggil apa? Bukan nak panggil palsu gitu kan. Macam beras palsu, orang kita sibuk dengan isu-isu macam-macam benda palsu sekarang ni. Biskut palsu lah, beras palsu. Orang panggil beras walaupun dia bukan beras. Duit palsu pun orang panggil duit, bukan? Tapi dari segi nilai yang bukan duit lah. Nilai nombor dia 1000, tapi dia palsu. Apabila dia palsu, tidak ada nilai walaupun satu sen. Nah,
Tapi orang panggil duit. Ambil mana duit palsu? Lepas tu ada pula orang bawa, duit apa benda palsu? Iyalah, tapi orang panggil duit lah. Samalah seperti hadis. Walaupun dia bukan hadis akhirnya, tapi orang panggil hadis palsu lah. Kita segi nilaian ni, dia bukan hadis. Okey. Bila bukan hadis, tidak boleh digunakan. Hatta nak riwayat pun tak boleh. Nak sebar pun tak boleh, nak baca pun tak boleh. Kecuali kena jelaskan bahawa itu adalah hadis palsu. Kemudian satu lagi ialah tentang beramal dengan hadis dhaif. Ini sangat menjadi isu dalam masyarakat. Sangat menjadi isu dalam masyarakat. Dan sangat perlu, sangat wajar para ulama, para asatizah, pembimbing-pembimbing ni, pengajar-pengajar ni di masjid, di surau dan sebagainya, memberi penjelasan yang sebaiknya tentang bahagian ini. Yang menjadi, orang kata, menjadi masalah. Punca masalah. Punca masalahnya ialah kita tidak memberi penerangan yang betul tentang kedudukan hadis dhaif. Kan? Sebab apa ada dalam buku ulama besar pula tu. Lalu kita akan dengan senangnya kita kata, apa ulama yang tak tahu tentang hadis? Padahal kita yang tidak tahu tentang manhaj mereka. Kita kena dedahkan bahawa ada 3 mazhab besar dalam masalah beramal dengan hadis palsu, dengan hadis dhaif ni. Kan? Jadi kita kata, bawakan dengan secara adil perbincangan para ulama kita, pandangan ulama dalam masalah berhujjah ataupun memakai ataupun menggunakan hadis dhaif sebagai hujjah, sebagai dalil dan sebagainya. Okey. Dalam kertas itu saya ada sebut tentang secara ringkas ni kita sebut 3 mazhab ataupun 3 pandangan besar. Pandangan yang pertama ataupun mazhab yang pertama, dia beramal dengan hadis dhaif mutlaqan, tidak bersyarat. Mana bersyarat tu, dia mutlaqan ni maksudnya di sini ialah dalam bab apa sekalipun, dalam bab hukum halal haram, dalam bab fadail, dalam bab motivasi, dalam bab maksudnya nak tambah pahala sahaja, tak kira. Bila dia hadis dhaif, kita boleh beramal dengan hadis dhaif ini. Cuma dengan syarat, dia letak syarat. Yang pertama, syarat ini diittifaq oleh semua, iaitu hadis itu tidak terlalu dhaif. Maknanya hadis ringan tadi, hadis yang pertama tadi, dhaif ringan, hadis dhaif ringan. Itu dia. Okey. Satu. Yang kedua, makna tidak ada hadis lain dalam bab itu. Tak ada hadis lain, hanya hadis ini. Kebetulannya hadis dhaif, tapi dhaifnya dhaif ringan. Okey, mereka terima hadis ini sebagai hujjah, sebagai dalil. Alasan mereka apa? Alasan mereka, dia kata bila hadis dhaif ini, dia dhaif sebab apa? Dhaif ringan ni sebab apa? Antaranya puncanya ialah kerana dibawa oleh perawi yang kita tak berapa sikah kepada dia. Dari segi hafazan dia, dari segi ingatan dia tak berapa kuat misalnya, kita tak terima. Tapi adakah dia selalu menipu? Adakah akhlak dia buruk sangat? Tak. Ataupun hadis dhaif kerana terputus sanad. Terputus sanad. Itu sahaja. Bukan kerana ada seorang yang penipu, seorang yang kazab, bukan kerana itu, tidak. Cuma sebab putus sanad, sebab seorang perawi itu wahimah, dia banyak silap, ataupun dari segi hafalan su'ul hifzi, orang kata istilah dia. Jadi hadis itu tidak diterima sebagai hadis sahih. Okey. Jadi hadis seperti itulah yang kita kata dhaif ringan. Dhaif ringan. Dhaif ringan ini dia ada ihtimal
dia masih ada ihtimal sebagai hadis yang betul. Mungkin betul hadis itu, cuma kita tak berani nak terima sebab masalah perawi tadi. Jadi kalau itulah kedudukan dia, para ulama mazhab yang pertama ni, kita terima, kita beramal dengan hadis ini. Ya? Nah. Dan di antara orang yang berada dalam kumpulan ini ialah Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i. Kita sendiri pun ada beberapa hadis yang dhaif, dia lebih diutamakan ke atas qiyas, ke atas pandangan ra'yul rijal. Nah, ini adalah satu satu perkara yang masyhur, ya. Nah, kemudian yang kedua, ada satu pandangan yang agak keras, pandangan yang mengatakan bahawa hadis dhaif tidak diterima. Apa sekali tajuk sekali, apa jua tajuk sekali pun kita tak terima hadis. Cukuplah dengan hadis sahih yang ada. Tak cukup lagi ke hadis sahih yang ada, yang kita nak berhujah dengan hadis dhaif. Itu pandangannya. Dalam bab apa sekalipun, sama ada ahkam halal haram, sama ada fadail amal, sama ada targhib wa tarhib, kita tak akan terima kecuali hadis sahih sahaja. Itu pandangan mazhab yang kedua. Okey. Dan ada pandangan yang ketiga, pandangan yang disebut sebagai al-wasat, pertengahan antara mazhab yang pertama dengan mazhab yang kedua. Ya. Nah, mazhab yang ketiga ini dinisbahkan kepada mazhab jumhur ulama. Ya? Okey. Dia kata pandangan dia gini, la yahtajuna fil ahkam min al halal wal haram. Dalam bab ahkam kita tak pakai hadis dhaif, tetapi kita pakai dalam perkara fadail amal wa targhib wa tarhib. Maknanya dia agak sempit lah, ya. Okey, hadis dhaif ringan lah cerita ni, ya. Okey, dalam fadail amal kita terima. Okey, tapi dalam halal haram kita tak terima. Jadi kita cuba jelaskan kepada masyarakat benda ini, dia jadi asas yang kuat, ya, yang jelas. Barulah kita tidak berbalak kemudian hari. Nah, dan pendapat yang mengatakan, pendapat yang ketiga ini, jumhur ini, walaupun mereka mengharuskan beramal dengan hadis dhaif, malah Imam Nawawi kita sebut sebagai yustahabbul amal fi fadailil amal. Maknanya sangat digalakkan, sangat bagus lah, maknanya kita guna, sangat digalakkan kita guna hadis dhaif dalam perkara fadail. Nah, yustahabbul amal. Tapi dengan syarat, mereka letakkan beberapa syarat. Di samping ghairu syadid tadi, ringan tadi, yang kedua hendaklah perkara yang dianjurkan oleh hadis itu adalah perkara yang tidak bercanggah dengan asas agama, mesti bernaung di bawah kaedah asas agama. Jadi itu perkara yang kita kena jelaskan juga, ya. Contoh yang selalu ulama bawa untuk kategori ini ialah satu hadis yang kita sebut dalam kitab itu, kan, hadis tentang qiyamul lail untuk 2 malam lailatai al-aidain, kan. Digalakkan untuk kita berqiyam. Mari kita buat program qiyamul lail. Daripada kita duduk main merocok, main meriam dan sebagainya, kita galakkan sahabat-sahabat kita buat benda ni, ya, buat program ni. Lalu bila ditanya mana hadis ni, mana dalil ni, sebutlah hadis ni. Hadis ini dhaif. Okey, hadis ini dhaif. Tetapi dhaifnya sangat ringan, satu. Yang kedua, anjuran yang dibawa oleh hadis itu memang menepati, ya, menepati. Dia tidak bercanggah sedikit pun. Memanglah digalakkan berqiyamul lail malam apa sekalipun. Itu di antaranya lah. Kemudian kita
tidak beriktikad bahawa ini memang hadis Rasulullah yang Rasulullah kata. Jangan anggap begitu. Kita hanya mengambil langkah ihtiyat sahaja. Ya, daripada guna benda-benda lain, baiklah kita guna hadis. Ya, walaupun dia tidak dhaif, tidak sahih, tapi ada ihtimal. Tapi kita tetap tidak menganggap itu adalah benar-benar datang daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi perkara-perkara yang seperti ini saya rasa perlu kita perjelaskan kepada masyarakat. Satu lagi isu dalam masyarakat kita ialah tentang hadis palsu. Kita ada satu kertas khusus. Jadi kita tinggalkan tajuk ini kepada kertas itu nanti insya-Allah. Kita akan bincang tentang bahaya penyebaran hadis palsu. Bagaimana sebenarnya langkah ulama ataupun sikap para ulama dalam berhadapan dengan hadis palsu ini. Nah, prinsip at-tabayun, kita buat pengesahan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita nak sabar. Jadi ini perlu sangatlah dengan keadaan semasa yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Kita ditakdirkan masyarakat yang suka sebar berita, mudah sangat sebar berita, suka sangat berkongsi, maknanya dengan sukarela kita share maklumat, ilmu, apatah lagi dalam WhatsApp itu ataupun dalam Telegram yang kita terima mesej-mesej itu dikaitkan pula dengan pahala dan sebagainya, dan takut dosa, lalu kita pun forward masing-masing kepada orang lain. Okey, seterusnya dalam tajuk ulumul matni, kita akan bertemu dengan perbahasan-perbahasan seperti yang kita senaraikan ini. Ulumul matni min haitsu qailihi, wa lahila perbahasan hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu, perbahasan mengenai syarah matan hadis, ulum syarih halil matni, syarah hadis. Syarah hadis ni ini sangat berkaitlah dengan kita semua. Kita kan orang mengajar hadis. Bila mengajar hadis, kita nak syarah hadis tu, kan? Kita akan syarah hadis. Dan memanglah benda yang paling penting sekali dalam hadis ialah makna hadis lah. Benda yang dibawa oleh hadis itu. Itulah kerja kita ni. Al-Khattabi kata, ba'da ma'rifati sihhatil hadis yajibu al-ishtighal bi fahmihi. Selepas sahaja kita mengetahui tentang hadis itu sahih, maka kita akan bertukus lumuh untuk memberitahu apa isi kandungan hadis itu kepada masyarakat kita, dan dia kata idh huwa samaratu hadzal ilm, itulah buah, itulah hasil kepada ilmu ini. Faham hadis itu dan kita ambil pengajaran daripada hadis. Okey. Tapi kita kena sedar bahawa untuk kita syarah hadis ini, kita kena banyak berkait dengan bidang-bidang lain, ilmu-ilmu lain lagi. Bukan boleh pakai syarah je. Baca hadis itu pun syarah. Tapi kita kena tengok dari segi bidang gharib hadis. Kita kena kaitkan dia dengan mukhtaliful hadis, bidang mukhtaliful hadis, kan? Dan yang paling penting sekali ialah kita kena rujuk buku-buku syarah hadis. Kalau kita nak tafsir Quran, kita tak boleh, kita tak layak dan kita tak mampu untuk mentafsirkan Quran dengan menggunakan matan Al-Quran sahaja, teks Al-Quran. Ambil ayat ataupun pegang mushaf je, kita pusing syarah. Tak mampu, kita tak layak. Begitulah juga hadis. Quran kita kena rujuk tafsir. Sebab ada banyak benda yang dibincang oleh ulama dalam tafsir. Tentang satu ayat, tentang satu kalimah, kan? Tentang misalnya tentang al-muhsanat dalam ayat tu.
dalam surah An-Nisa. Al-Muhsanah ada dua tiga ayat yang guna kalimah muhsanah, dan ketiga ataupun empat tempat itu atau perkataan itu mempunyai makna yang berbeza. Muhsanah dengan makna orang yang belum berkahwin, muhsanah dengan makna orang yang sudah berkahwin, muhsanah dengan makna orang yang menjaga maruah dan sebagainya. Jadi kalau kita tak rujuk, semua kita akan guna makna yang sama. Nah, okey. Satu contoh saya nak bawa, Contoh saya nak bawa. Ada saya terbaca satu hadis dalam kitab yang kita selalu guna untuk mengajar di surau di masjid. Hadisnya berbunyi begini: Iqra'ul Qur'ana wabtaghu bihi wajhallah min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qibhi yata'ajjaluna wa la yata'ajjalun. Sayangnya saya tak dapat tulis di sini. Maksud dia lebih kurang, maksud yang diterjemah dalam kitab itu, dalam buku itu, dia kata Nabi bersabda, bacalah Quran dan tuntutlah dengan Quran itu wajah Allah. Maknanya kita baca itu kerana Allah. Min qabli an ya'tiya qaumun, sebelum kedatangan kaum yang membawa mereka itu, ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi, sebagai seorang minum meletakkan gelas di mulutnya. Yuqimunahu iqamatal qidhi, dia terjemah sebagai kaum yang datang, dia kata letak air, gelas di mulutnya. Cepat dan segera bacaan, tidak berlambatan. Itu terjemahan. Jadi kalau kita dah rujuk buku-buku warid hadis atau buku syarah, macam mana kita nak syarah hadis tu kepada masyarakat? Ada orang tanya, Ustaz, kalau kita kena rujuk, kalau kita kena baca, kena jadi susahlah kita. Jadi kita jawab, kita kata, saya tak boleh fikir macam mana seorang nak mengajar hadis tanpa dia merujuk. Dia tidak buat homework. Dia mengajar pakai buku yang ada terjemahan. Itu sahaja. Okey, kalau setakat itu, macam mana dia nak mengajar? Macam mana dia nak faham hadis dengan fahaman yang betul sebagaimana yang Rasulullah ni? Adakah hadis tadi itu, Iqra'ul Quran wabtaghu bihi wajha Allah min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi yata'ajjaluna wa la yata'ajjalun, hadis dalam Abu Daud, Jabir, hadis sahih dengan makna yang diterjemahkan tadi. Padahal kalau kita rujuk buku ni, kalau kita rujuk hadis ni, rujuk ni sebenarnya mungkin kita boleh guna Google di zaman kita ni. Tidak timbul percaya ke Google, Ustaz? Masalahnya kita nak cari maklumat, kita tulis saja buka, kita tulis yata'ajjalun wa la yata'ajjalun. Dan begitu iqamatal qidhi yuqimunahu iqamatal qidhi, dia akan beri kepada kita sumber-sumber maklumat. Dan kita pilihlah web-web yang dipercayai. Dia akan rujuk kita kepada Syamilah, dia akan rujuk kita kepada, tak percaya kepada website-website yang kita bimbang takut Wahabi dan sebagainya, kita pergi kepada Al-Azhar, kita pergi kepada Al-Awqaf dan sebagainya. Ratus je dalam Google tu, dalam internet tu, kita boleh rujuk. Dia beri kepada kita maklumat, kemudian kita rujuklah. Kita rujuk kepada buku, kepada kitab. Kalau kita tidak percaya kepada internet, kita rujuk kepada, setelah kita ambil maklumat itu, kita rujuk kepada maktabah kita. Apa yang ditafsirkan atau apa yang disyarah oleh ulama tentang hadis ini, kita akan dapati dibawa kepada kita riwayat-riwayat yang berbeza. Ada kita jumpa riwayat itu sebenarnya didahului oleh kalimah seperti ini: dakhalan nabi al-masjid, Nabi masuk masjid, kan? Fa idza fihi qaumun yaqra'una al-Quran, Nabi dapati ada satu puak, ada satu kumpulan baca Quran. Qaumun, diguna qaumun. Kaum tak semestinya bangsa yang berbeza, atau mungkin bangsa yang sama, bahasa Arab je semua sekali, kan? Untuk riwayat yang pertama. Qala, lalu Nabi pun kata, Iqra'ul Quran.
Kan bacalah Quran, wabtawu bihi wajhallah min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi dan seterusnya. Okey? Mana kita sudah dapat satu maklumat tambahan kepada untuk membolehkan kita faham lebih lagi daripada apa yang sebelum ini. Kita baca lagi. Kita baca satu riwayat lain. Dia kata Nabi masuk masjid wa nahnu naqra'ul Quran. Nabi masuk masjid, kami pada masa itu ni riwayat siapa ni? Riwayat Jabir juga tapi riwayat lain. Wa fina al-a'rabi wa fina al-ajmi fastama'a. Lalu Nabi dengar orang Arab pun ada, Arabi pun ada, orang Arab pun ada, orang pendalaman, orang ulu pun ada, orang Ajam pun ada daripada Parsi dan sebagainya, daripada Rom. Kan? Jadi maknanya berbeza-beza bangsa di situ. Jadi lidah mereka berbeza, cara sebutan, cara bacaan mereka berbeza. Lalu Nabi dengar, Nabi kata iqra'u fakullun hasan. Semua okey, tak ada masalah, baca. Mana bacalah lagu mana yang tak baca. Ada orang baca lidah Arab, ada orang baca lidah Parsi, ada orang baca lidah India dan sebagainya. Bukan? Okey. Jadi Nabi suruh baca dan baca, okeylah, semua okey, boleh baca. Yang penting baca. Jadi hadis ini nak menggalakkan kepada kita supaya baca Quran. Jadi ulama dia jelas di sini, dia kata yuqimunahu iqamatal qidhi ialah dengan makna yuslihuna alfadhahu wa kalimatihi wa yatakallafuna fi mura'atihi makharijahu wa sifatihi kama yuqamul qidhu wa huwa as-sahmu. Jadi puak-puak ni dia kata mereka selalu mengambil berat tentang tentang bacaan, tentang tajwid, tentang sebutan huruf, tentang makhraj dan sebagainya. Mereka yatakallafun, mereka selalu memberat-beratkan kepada pembaca sehingga pembaca tak baca. Jadi jangan ada nanti kita masuk kepada satu tempat orang baca Quran, dia baca salah kita tegur, kita betul, kita marah, kita kata tak betul tu, ini makhraj tak betul, tidak Arabi lagi, tidak kearaban, masih lagi Kelantan lagi, kita marah sehingga mereka tidak jadi baca Quran. Jadi itu hadis yang itu makna yang cuba disampaikan oleh hadis ini. Yuqimahu iqamatal qidhi dengan makna mereka nanti akan datang satu kaum yang mereka nak betul-betul maknanya membetulkan al-qidhi dengan makna as-sahmu, anak panah itu mereka betul-betul supaya mereka nak panah nanti, anak panah itu akan tepat pergi kepada sasaran. Maknanya mereka selalu apa? Jadi benda tu yang. Jadi kalau kita baca hadis tadi, terjemahan tadi, seorang yang baca Quran sebelum datang kaum yang meminum air, letak gelas di mulutnya, apa maknanya? Jadi oleh kerana itu kita kata dalam memahami hadis ini kita terpaksa tahu ilmu-ilmu yang berkaitan. Ilmu gharibul hadis, ilmu mukhtaliful hadis, kita kena guna syarah, kita kena rujuk. Itu yang paling penting. Jadi sebenarnya penekanan kita ini adalah kepada para pembimbing. Ya? Kepada para pembimbing. Kita ada bidang mukhtaliful hadis. Kan? Ada banyak benda yang kita tak akan faham kecuali kita kena bawa masuk dalam bidang ini, dalam wacana ini. Mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis ini maknanya hadis-hadis yang pada zahir nampak bercanggah. Hadis kata boleh, hadis kata tak boleh. Macam mana kita? Kedua-dua hadis sahih. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ini kalau kita tidak rujuk kepada mukhtaliful hadis? Okey. Secara cepat anda nak bawa satu dua contoh ya. Contohnya, siapa yang mendatangi al-ghaid, maksudnya bilik air lah, toilet, masuk toilet, hendaklah jangan dia menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kan ada hadis tu, fasyarriqu aw gharibu, ke timur ataupun ke barat. Maknanya kena tengoklah. Nak masuk tandas kena tengok. Kalau kita masuk hotel kan tengok.
mana anak panah ke kiblat. Okey. Lepas tu ada satu hadis daripada Ibnu Umar, dia kata dia pergi kepada rumah Hafsah. Kan Hafsah tu adik-beradik dia lah kan. Mana rumah Nabi. Dia terpandang Nabi duduk dalam bilik air, Nabi qada hajat dan menghadap kiblat. Jadi bercanggah. Jadi macam mana kita nak faham kalau kita tak rujuk kepada perbahasan mukhtalif hadis? Bila kita masuk dalam mukhtalif hadis, ulama kata gini cara penyelesaian dia ialah kalau dalam bangunan begini tak timbullah isu menghadap ataupun tidak menghadap, membelakangi. Tidak timbullah kita kena alih punggung kita, ya, sebab kita nak alih mangkuk tandas. Tak boleh sebab dia dah memang dah duduk gitu. Jadi selalu kita paksa alih punggung kita, kedudukan kita. Jadi itu di situ ada suatu keadaan yang memayah. Kita merohokkan diri kita. Ya? Padahal benda itu mudah. Okey, yang timbul isu kata menghadap ataupun membelakangi kiblat ialah apabila kita duduk di tempat terbuka, di padang pasir. Jadi dalam bangunan tidak timbul. Jadi jelas kepada masyarakat. Kita jelaskan benda itu. Ya, jadi kalau ada timbul isu, misalnya ada timbul idea, dia kata kita sekarang ni perlu melahirkan arkitek-arkitek yang faham Islam, faham hadis Nabi. Ya, bila buat bilik air, ya, mereka lukis pelang untuk bilik air tu, mereka tahu kat mana kiblat kat mana. Jadi kita sebut, kita kata ialah sebaiknya begitulah, tetapi tidak timbul dalam bab ini apabila dia berada dalam kawasan yang duduk dalam bangunan begini. Begitulah juga ada beberapa isu yang timbul. Contohnya misalnya ada hadis kita baca kan, Allah Ta'ala itu tidak menurunkan penyakit kecuali mesti diturunkan bersama-samanya ada ubat, kan? Hadis sahih Bukhari Muslim lagi hadis tu. Okey. Kemudian bila kita tengok kepada keadaan semasa, pada realiti hidup kita kata banyaknya disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan penyakit-penyakit yang tidak ada ubat. Jadi kalau kita tidak jelaskan kepada masyarakat isu ini, mereka akan pening. Kan? Mereka tak faham. Akhirnya keluarlah perkara yang tidak baik daripada, sama ada secara sarahah daripada mulut mereka ataupun dalam pemikiran mereka. Mereka kata agaknya hadis ini sesuai untuk zaman Nabi. Zaman kita tak sesuai dah. Masa tu mana ada penyakit ni, penyakit hepatitis B, kalau kita kata tak ada, A apa semua, kalau kita kata tak ada ubat ni. Kan? Penyakit AIDS dan sebagainya ni penyakit baru kita kata. Lah. Kita kena tengok. Cuba kita buat beberapa persoalan. Misalnya. Kita kata kita pergi pada satu rawatan ataupun kita bawa anak ke penyakit, ya, ada satu penyakit tu, pergi jumpa doktor. Doktor kata, saya tahu dah 15 tahun dulu penyakit ni kalau kita pergi jumpa doktor kata pergi balik dan baca Yasin, tak ada ubat. Tapi hari ini perubatan yang ada hari ini mudah saja, simple je. Kita insya-Allah kita akan bagi sedikit benda kita panggil kita buat injection sikit, kita bagi, tengok dalam 2-3 hari. Kalau dia tak suruh juga, kita buat sedikit pembedahan kecil. InsyaAllah selesai, settle. Tak timbul masalah. Apa maknanya? Dan penyakit yang kita alami hari ini yang kita tidak ada ubat tu, orang kata di Amerika tu, di Eropah tu. Ataupun ada satu penyakit yang kita bawa jumpa doktor kata tak ada ubat. Kecuali kalau Pak Cik ada dalam 500,000, kita boleh pergi ke Australia. Kita berubat di sana. InsyaAllah sembuh. Jadi maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya kita yang kita tidak ambil syakna tentang hadis Nabi. Ya? Ada berapa lab, ada berapa makmal di negeri kita ni, makmal perubatan, makmal kajian sains, kajian perubatan dan sebagainya. Tidak ada. Yang ada di Amerika, yang ada di itu maksudnya. Ya? Jadi maknanya kita kena faham perbincangan ini
dalam nak mensyarah hadis ini supaya tidak timbul tanggapan-tanggapan yang tidak baik, tidak sesuai kepada hadis Nabi, ya, kita perlu kaitkan dengan ilmu-ilmu dalam ulum hadis ini, ya. Itulah di antara secara cepat beberapa perkara, dan kita tutup dengan 3 prinsip interaksi dengan hadis yang disebut oleh Qardawi. Yang pertama sekali, pengesahan hadis, itu penting, ya. Yang kedua, husnul fahmi sunnah, dengan kita merujuk kepada perkara tadi, ya. Dan salamatun nafsi min mu'arif, ini berkait dengan bidang mukhtaliful hadis. Nah, dan ada beberapa lagi yang kita tidak sempat pada masa yang tidak mengizinkan, ya. Kita tutup dengan rujukan-rujukan juga perlu kita selalu dedahkan kepada masyarakat, ya. Supaya tidak timbul sebagaimana yang Ustaz Fauzi sebut tadi, tidak ada rujukan, tidak ada sumber, tidak ada takhrij untuk hadis, kan? Jadi sebenarnya dalam maktabah hadis kita ni terlalu banyak kitab, ya. Kalau kita nak pecah-pecahkan kitab-kitab tentang riwayat, kitab rijal, kitab mustalah, kitab syarah, kitab mukhtaliful hadis, kitab gharibul hadis, kitab-kitab mengenai takhrij, kitab-kitab mausu'at hadisiyah, terlalu banyak, ya. Jadi kita sebutlah beberapa, ya, kepada masyarakat. Semoga apa yang kita bincang itu ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Haizan bin Baru di atas pembentangan kertas kerja yang bertajuk Keperluan Umum Hadis untuk keperluan ulum hadis, keperluan ulum hadis untuk masyarakat umum. Jadi memandangkan masa amat sutuna tu, di sebenarnya masa kita sekarang ini adalah masa parahak pun habis dah. Jadi sekarang ini pukul 11 lebih, 11 minit. Sepatutnya waktu pembentangan dan sesi soal jawab telah habis, tapi untuk tidak menghamparkanlah para peserta semua bagi daripada jauh dan sebagainya lah, saya buka peluanglah untuk peserta kepada sesi soal jawab, tapi mungkin 1 atau 2 soalan sahaja. Jadi mohon kepada sesiapa yang ingin bertanya, bagi tahu nama, kalau ada jawatan bagi tahu nama jawatan, dan terus kepada soalan. Kalau molek paling baiknya soalan itu secara ringkas sahaja. Okey, siapa-siapa yang nak bertanya dipersilakan. Okey, dengan nama Hamidi bin Abdul Majid daripada Kuala Islam Antara Sultan Islam Kias. Tajuk berkaitan dengan pendedahan masyarakat berkaitan dengan hadis, satu tajuk yang kira-kira penting khususnya dari segi status hadis. Soalan yang nak bertanya, sekiranya dalam penilaian satu hadis ada ulama yang mengatakan hadis sahih, ada ulama yang mengatakan hadis itu dhaif. Jadi bagaimana dari segi kaedah nak rajah antara dua pandangan ulama yang kata sahih dan yang kata dhaif? Sebab itu akan menjejas, akan menentukan segi hukum. Sebab kalau hadis itu hadis dhaif, dia tidak boleh jadikan sebagai sumber hukum. Sebab untuk hukum hadis sahih saja. Sekian, terima kasih. Okey, satu lagi. Okay. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya tujukan kepada Dr. Haizan. Saya nak minta pandangan doktor untuk satu polemik ataupun dilema dalam masyarakat. Kebanyakannya sahabat-sahabat ada sebut pandangan Al-Juwaini dalam
kitab-kitab usul fiqh mereka mengatakan masyarakat ini ada martabatnya seperti muqallid, awam, mutabi' dan sekian-sekian. Jadi apakah mereka ini perlu juga untuk memahami ilmu-ilmu seperti mustalahat, ilmu hadis, ataupun sekiranya perlu, bagaimana kaedah yang sebetulnya pada zaman Facebook, Twitter sekarang ini? Dengan izin juga saya nak minta pandangan Dr. Fauzi. Saya tertarik bila Dr. Fauzi sebut perkembangan hadis melalui kacamata sejarah. Jadi saya nak tanya pandangan Dr. Fauzi, bagaimanakah sikap ulama-ulama turas kita ataupun ulama-ulama Melayu kita dalam berinteraksi dengan ilmu seperti jarah wa ta'dil, seperti ilmu mukhtaliful hadis yang disebutkan tadi itu, ataupun apakah mereka sebenarnya tidak diberi pendedahan? Agak mustahilah sebab mereka ke ulama, ataupun mereka mengambil langkah lain. Tetapi bila dilihat pada kajian Dr. Fauzi mengatakan dalam kitab Syekh Al-Fatani terkandung juga beberapa hadis-hadis yang dhaif, apakah ulama sebegini tidak mengambil pandang ataupun tidak mengambil masalah hadis dhaif ini yang kemungkinan melihat dari sudut pandang fadil amal, ataupun mereka tidak dapat akses yang jelas berkaitan hadis dhaif ini ataupun martabat hadis? Terima kasih. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Mohon kepada yang berbahagia Dr. Rohaizan dulu untuk bagi penjelasan kepada persoalan tadi, dan kemudian dijemput teruslah kepada Dr. Muhammad Fauzi untuk penambahan seterusnya. Dipersilakan. Masih kepada saudara yang bertanya. Semasa saya buat kajian mengenai hadis dalam kitab-kitab Jawi dulu, saya cuba selidiki sejauh mana penglibatan ulama-ulama dunia Melayu kita. Jazakallahu khairan katsira, ya. Satu usaha yang telah mereka lakukan melalui penulisan dan seumpamanya. Hampir tidak ditemui tulisan-tulisan yang melibatkan ilmu ulum hadis macam disebut oleh Dr. Azlan tadi, ya. Mungkin kalau ada pun sudah agak di kalangan guru kita yang agak terkemudian, ya. Antaranya kalau tidak salah ingatan saya, ulama Kelantan yang mula-mula menulis mengenai ulum hadis ini ialah almarhum Datuk Haji Ismail Yusof, bekas mufti kita dulu, ya. Dia jadi mufti sebelum daripada Datuk Haji Muhammad Nur Ibrahim, ya. Jadi karya mengenai hadis yang agak awal, mengenai ulum hadis yang terawal itulah dia. Dan Datuk Ismail Yusof ni pernah menjadi guru di Ma'had Muhammadi atau dulunya dikenali dengan Jami' Merbau, ya. Jadi dengan ini saya boleh buat satu hipotesis lah, ya. Pendedahan daripada ulama-ulama itu terhadap ilmu ini sangatlah minima, ya. Jadi bila ditanya mengenai jarh ta'dil macam disebut oleh Hadi yang tanya tadi, jadi benda-benda macam yang masih macam tidak ada explore keadaan itu, ya. Jadi mungkin kerana keperluan masa itu tidak ada ataupun dan kemungkinan antara sebab kenapa adalah sejumlah yang agak sedikit seperti yang saya sebut dalam sampling yang saya sebut dalam kertas itu. Ada hadis masalah sebenarnya bukan saja hadis dhaif, hadis dhaif jiddan, maudhu' pun ada, ya. Tapi persentasenya agak sedikit, ya. Dan mungkin kerana khalayak pada masa itu mungkin antaranya kalau jenis hadis dhaif itu macam disebut oleh Dr. Rahizan tadi, ada kecenderungan yang berhujah boleh, ya, umpamanya beramal dengan hadis-hadis dhaif dengan syarat tidak terlalu dhaif ataupun tak ada hadis lain, ya.
Jadi kerana pendekatan itu mungkin ini juga menyebabkan ada hari-hari bermasalah itu dalam tulisan-tulisan daripada ulama-ulama kita ya, yang dulu ya. Kadang-kadang yang agak ketara yang pernah saya jumpa juga seorang penulis ya, rahimahullah, dia kata walaupun dia sebut satu contoh hadis riwayat daripada Aisyah dalam sebuah kitab yang katanya hadis ini dhaif jiddan, itu satu segi cantiklah, tapi kemungkinan ada juga elemen-elemen lain yang masuk di kalangan kepahaman dan juga ulama-ulama tradisi kita itu ya, yang kadang-kadang melihat hadis tidak daripada perspektif ulumul hadis. Itu jadi masalah ya. Jadi mungkin kerana ilmu-ilmu begini dalam peringkat awal yang saya sebut dalam pendahuluan kertas saya yang boleh semak tu, macam disebut oleh Syekh Ahmad Syakir ya, dia kata tempoh asri rukud ya, zaman lesu dalam pengajian hadis itu bukan saja berlaku di tempat lain termasuk di tempat kita ni, bahkan ia berlaku juga di al-alam al-islami ya. Pada masa itu boleh quote balik apa yang saya masukkan dalam kertas saya itu, bukan maknanya tidak ada karya-karya yang berkaitan dengan hadis ya, tapi sangat sedikit. Sebab tu bila kita belajar balik tahap-tahap perkembangan ilmu hadis itu, dia melalui kepelbagaian tahap dia sampai ke satu peringkat disebut sebagai asri ruku, zaman lesu ya. Sehingga kan kalaupun ada karya-karya pada masa itu yang ditulis, antaranya karya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baituni ya, Matan Baituniyah itu. Ini di antara karya yang dihasilkan oleh ulama-ulama zaman itu, tapi yang dikenali dengan masa lesu ya. Walaupun ada karya itu tidak lebih daripada mengulang balik apa-apa yang telah disebut oleh ulama-ulama terdahulu. Sebab kita tengok balik dalam tradisi ilmu hadis ini, mungkin Dr. Haizam boleh tambah nanti, dia melalui proses yang agak panjang ya. Ditulis oleh peringkat-peringkat awal dulu hanya beberapa elemen saja ya, ditulis sedikit-sedikit dalam karya masing-masing. So pun ada umpamanya kalau kita tengok balik Sahih Muslim umpamanya, dalam muqaddimah dia ada pendahuluan yang agak panjang di mana Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih menyebut serba sedikit mengenai muslahat hadis ataupun ulum hadis itu ya. Bahkan yang sebelum daripada sebelum itu pun sudah pun ada, tapi hanya sentuhan-sentuhan awal. Sebab ilmu ini berjalan dalam tempoh yang agak lama. Dan ilmu hadis dalam konteks sains hadis itu sampai pada zaman kemuncaknya pada zaman Al-Imam Ibnu Salah rahmatullahi alaih ya, yang saya dalam pengajian saya khususnya untuk adik-adik saudara yang ikut kelas master saya kata Ibnu Salah adalah arkitek ilmu mustalah hadis. Ini terbukti apabila muqaddimah Ibnu Salah itu menjadi rujukan kepada puluhan ulama yang datang kemudian daripadanya ya. Jadi walaupun ada karya-karya saya yang disebutkan tadi dihasilkan pada zaman Ar-Ruku ini, tapi dia hanya mengulang balik apa yang telah disebut oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi, apalagi dalam konteks ulama-ulama Melayu kita, benda macam ni rasanya macam tidak ada sentuhan daripada mereka ya, pada zaman itu ya. Kalaupun ada, hanyalah di zaman-zaman agak mutaakhir ya, ulama-ulama kita yang dah balik daripada Al-Azhar sebelum itu yang mula melihat perlunya masyarakat tempat didedahkan dengan ilmu-ilmu mustalah ini ya, barulah ada. Kalau kita tengok balik Syekh Daud Fatani yang dianggap sebagai pujangga Melayu, menghasilkan karya kalau ikut wal saghir lebih daripada 100 buah karya, ma baina saghir wal kabir. Tapi tak ada pun daripada jumlah yang besar itu tulisan almarhum Syekh Daud yang khusus mengenai ilmu hadis dan juga ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan hadis.
Cuma, ini pun cuma, ya. Ada juga beberapa tulisan dia yang dikategorikan sebagai kitab hadis. Itu pun sebenarnya bukan dia yang sebut, bukan Al-Marhum Syekh Daud Fatani sebut, tapi ditulis ataupun dimasukkan oleh penerbit kitab di zaman dulu yang menerbit kitab-kitab itu. Ya. Ada arwah Syekh Daud Fatani, kitab dia mengenai alam barzakh. Ya, yang disebut oleh oleh penerbit kitab di Mekah pada masa itu sebagai kitab hadis. Dan saya bila disebut sebagai kitab hadis, cubalah saya lebih sikit. Rupa-rupanya karya itu karya berkaitan dengan akidah, yaumul mahsyar, yaumul qiyamah, ahwal yaumul qiyamah. Tapi penulisnya telah memasukkan banyak hadis-hadis di situ. Jadi oleh kerana banyak hadis-hadis disebut dalam karya itu, maka pencetak ataupun penerbit buku zaman itu mengkategorikan buku ini sebagai ilmu hadis. Tak tepatlah sebenarnya. Sebab benda itu kita hari kiamat, kita bangkit daripada kubur, banyak sikap hadis berbagai-bagainya. Jadi menyebabkan dia telah cenderung untuk menamakan karya hadis. Sedangkan dia tidak hadis. Kita ilmu akidah ataupun tauhid. Pasal cari akhirat. Ya. Jadi sebesar-besar tokoh Syekh Daud Fatani yang begitu hebat, menghasilkan lebih daripada 100 karya saya sebutkan tadi, tak ada karya khusus beliau dalam bidang hadis. Ya. Yang kedua sikit daripada beliau, Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fatani juga. Ya. Walaupun dia menulis banyak buku, bukan saja dalam bidang agama. Ya. Masya Allah, Syekh Ahmad Muhammad Zain ni, dia juga menguasai ilmu-ilmu baru. Ya. Termasuk ilmu sains dan seumpamanya. Ya. Terbaru ada sahabat saya sedang berada di Padang sekarang ni, di Sumatera. Dia buat satu misi untuk meneroka balik sumbangan seorang ulama besar di alam Melayu yang pernah jadi imam dan khatib di Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Beliau ni bukan saja mengajar di Masjid Haram, bahkan menjadi mufti mazhab dalam mazhab Syafi'i di Mekah dulu, juga menguasai ilmu matematik. Ya. Ya. Sebab itulah kalau kita tanya ustaz kita yang tua dekat sini, yang agak senior sikit, semalam saya jumpa dalam kuliah subuh maghrib dari sini, kawan-kawan sebut kata super ustaz. Kawan-kawan kita dia belajar ilmu hisab dalam bahasa Arab dulu di Mahad Muhammadi. Ya. Kita sekarang belajar dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa nak faham. Itu masalah sebenarnya. Ya. Apalagi guna bahasa pengantar Arab li dirasati ilmi hisab, matematik dulu. Ya. Jadi Syekh Ahmad Khatib Al-Baghdadi Al-Minangkabawi ini pernah menjadi imam di Masjid Haram. Dia juga menjadi khatib di sana, menguasai bukan saja ilmu agama yang berbagai-bagai tadi, termasuk juga ilmu baru. Ya. Jadi dalam banyak-banyak karya ini sebenarnya tidak ada karya-karya yang menyentuh mengenai ilmu hadis. Ya. Jadi saya rasa kita bersangka baiklah dengan ulama kita pada masa itu dan juga khalayak pada masa itu yang mungkin tidak melihat keperluan itu agak mendesak, ya, sehingga memerlukan mereka mendedahkan diri dalam ilmu jarh wa ta'dil dan seumpamanya. Ya. Jadi kalaulah ada hadis-hadis yang bermasalah, mungkin kerana tuntutan masa itu dan sebab itulah saya sebut menjadi tanggungjawab kita lah, ya, generasi yang terakhir ini cuba memberi nilai tambah kepada karya-karya yang telah dihasilkan oleh ulama yang terdahulu. Wallahu a'lam. Okey, saya tambah sedikit secara ringkas saja, ya. Untuk soalan yang pertama, pada pandangan saya lah, dalam bab penilaian, menilai sesuatu, memanglah kita tidak boleh mengharapkan satu qaulan wahidan, kan? Memang dalam bab pandangan, bab penilaian, mana-mana ulama akan adalah perbezaan. Jadi yang paling penting ialah kita menghormati perbezaan, kan? Apabila dia seorang tokoh yang berwibawa, tokoh A berwibawa, tokoh B berwibawa, jadi kita hormat tokoh A sebagai seorang tokoh yang berwibawa, sebagaimana kita hormat tokoh B sebagai seorang tokoh yang berwibawa. Cuma kita sebagai orang yang bawa pandangan mereka,
kita kena adil lah. Dan kita kena, orang kata, kita jangan, kita kena jaga adab kita. Masalah yang berlaku dalam masyarakat ialah adanya serangan-serangan peribadi dan sebagainya. Itu yang menimbulkan masalah. Ya? Tapi kalau kita bawa pandangan ulama secara adil, kita tunjuk, kita detailkan, ini pandangan dia berasaskan kepada manhaj dia, kan? Ulama B dia ada manhaj dia sendiri. Jadi mungkin kita perlu buat orang kata pandangan peribadi kita sendiri. Okey, saya lebih berminat dengan pandangan B sebab kaza. Sekadar itu saya rasa yang lebih harmoni, ya, untuk kita lari daripada masalah-masalah perbalahan dan sebagainya. Jadi kalau sumber kita, niat nawaitu kita ikhlas, saya rasa benda ini tidak akan timbul masalah. Cuma yang masalah apabila ada benda lain, ya, ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Yang kedua, mengenai ilmu hadis ini, adakah perlu diambil perhatian oleh orang-orang bidang lain? Bagi kita kata iyalah, ya, sebab kedudukan ilmu hadis tadi, ya. Contoh yang paling jelas kita boleh nampak dalam bab takhrijul hadis, kan? Dalam bab takhrij, bagi kita semua orang yang nak menyebut satu hadis, dia perlu tahu takhrij. Bukan orang hadis sahaja, bukan ustaz sahaja, tapi orang yang nak baca hadis, dia kena tahu macam mana nak sebut sumber hadis. Dia kena tahu bagaimana nak cari sumber hadis. Takhrijul hadis maknanya sebut sumber, itu je, mudah, simple sangat. Takhrijul hadis ialah kita baca satu hadis, kita sebut hadis ini ada dalam Al-Bukhari, hadis ini ada dalam Ibnu Majah. Jadi semua bidang, semua orang yang cuba nak masuk dalam dunia hadis ini, sama ada dia nak baca hadis, dia nak sebut hadis, dia nak berceramah, dia nak sebut hadis, motivator, orang motivasi pun dia sebut hadis, dia kena tahu sumber hadis. Jadi begitulah juga bidang-bidang lain, supaya tidak terkeluar daripada landasan yang sebenar. Kalau tidak, kita bermuamalah, kita deal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Jadi itu maknanya tidak dapat lari, ya, mesti. Allah Taala a'lam. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua pembentang kita, iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Fauzi dan juga yang berbahagia Profesor Madya Dr. Haizan bin Baru, di atas pembentangan dan jawapan kepada persoalan yang ditimbulkan tadi. Mudah-mudahan dengan pembentangan tadi kita memperolehi ilmu-ilmu dan maklumat-maklumat yang baru dan bermanfaat tentang ilmu hadis. Saya akhiri sesi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali majlis ini kepada pengerusi.